1, 2, 3. Memang mantap guys. Memang mantap guys. Nampak ada sayap weh. Bukan biasa-biasa. Okey guys, seiring dengan perasmian Enforce Best Shop dekat Jilong Motor Melaka. So Enforce ambil kesempatan ni untuk launch sebuah motosikal terbaru, iaitu Benda LFC 700 Pro. So kalau kita tengok kat sini, nampak ni brand dia, Benda, ni model dia lah, LFC 700 Pro. So LFC 700 Pro ni adalah version yang paling high end sekali, paling high spec, dan version ni telah masuk ke pasaran Malaysia. Enjin dia bersesaran 676cc, 4-stroke, 4 silinder, 16 valve, single overhead cam. Lepas tu motor ni dia menggunakan fuel injection dan juga liquid cool. Motor ni dia ada 6 gear dan dibekalkan dengan sliding clutch. Enjin dia pula mampu untuk menghasilkan 92.5 horsepower pada 11,000 rpm dan juga 63 Nm of torque pada 8,500 rpm. Jadi macam inilah rupa dia kalau kita tengok. Memang nice. Memang nampak garang. Ni bukan lampu tau, nampak? Memang lain macam. So jom kita tengok secara ringkas lah orang kata. Alright, first sekali motor ni dia masih pakai kunci lagi. So kalau kita nak start macam biasa, kita pusing kunci. Untuk panometer, ni panometer dia pakai jenis TFT LCD full color. Memang nice. Kita try start engine dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi dia garang weh. Bunyi dia memang garang. 4 silinder kita rem sikit-sikit lah. Memang padu weh. Kita try buka exhaust light switch. Jadi macam ni lah rupa dia dari bahagian depan. Lampu low beam dia sini lah. Low beam, high beam kat sini. So kita try tekan high beam tengok. Nampak? Low beam, high beam kat sini. Then apa yang lagi special, motor ni dia siap built-in spotlight tau. Dekat mana? Dekat sini. Yang ni dia boleh buka weh. Abang tengok saya tekan button ni. Saya tekan button ni lama-lama. Mana dia? Yang ni. Dia tekan button ni lama-lama. Abang tengok 1, 2, 3. Memang mantap guys. Memang mantap guys. Nampak ada sayap weh. Bukan biasa-biasa. So ni low beam, high beam. Yang ni function dia macam ala-ala spotlight lah. Then kalau kata tanpa tutup dia punya signal ataupun hazard light ni, lampu tutup, dia akan menyala putih juga. Jadi nampak tak lampu dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ni kalau lalu jalan yang betul-betul gelap kan, confirm terang kan, jangan risau. Jadi kita akan tutup balik. Kita tutup dia punya ni, sayap dia ni. Tekan dahulu lama-lama. Lepas tu kita tutup enjin lah. Switch kita buka. Alright. Then hazard light pun kita buka. So ni tadi bahagian panometer apa semua. Seterusnya untuk suspension depan dia pakai upside down fork. Dia pakai upside down fork. Brake caliper dia pakai jenama Brembo radial brake caliper, 4 piston lah. 4 port, kiri dan kanan. Nampak? Kiri kanan ada double disc. Dan of course lah ada ABS. Nampak tu? Ada ABS. Saya beri terang sikit. Nampak? ABS dual channel, iaitu di bahagian depan dan juga di bahagian belakang. Jom kita pergi tengok bahagian belakang pula. Untuk bahagian belakang dia pakai brake caliper jenama Brembo, 1 piston, ada single disc dan juga ada ABS juga, nampak? Ada ABS juga. Ni lampu belakang dia. Lampu dia fully LED. Tayar belakang dia kau-kau weh. Tengok dia punya size bawah. 335. Kau-kau punya weh. So untuk rim belakang dia size 18 inci. Untuk depan depan 19. Betul tak? Jom kita double check tengok. Betul-betul nampak. Depan 18 inci, depan 19 inci, belakang 18 inci. Tayar depan dia size 130/70. Nampak ni. So basically tu je lah. Tu je lah apa yang ada kat motor ni. Satu lagi. Ni.
Dia juga ada USB charging port. Okey. Dari segi riding position apa semua memang selesa, jangan risau. Fuel tank dia pula berkapasiti 17 liter. Memang besar, memang boleh ride jauh dengan motor ni. Okey guys, suspension dia pakai Prolink monoshock, okey, tapi dia adjustable lah. Hangpa tengok saya duduk atas tu, hangpa tengok dia ubah macam mana. Okey, first kali seat height dia memang rendah. Okey, memang rendah gila seat height dia. Nampak? Tak payah ginjat apa pun. Memang selesa. Okey, bila hangpa bangun, nampak? Dia turun. Okey, memang mantap. Motor ni ada dua pilihan warna, iaitu warna gold dan juga warna hitam. Harga motor ni bermula daripada RM48,888, tak termasuk road tax, tak termasuk insurans.